الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, bila kita tengok keadaan yang berlaku sekarang ni dan tercetusnya peperangan yang besar di antara satu pihak, iaitu pihak Iran, yang diserang oleh tentera Amerika Syarikat dan Israel dan sebagainya, subhanallah, tercetus dalam pemikiran kita. Adakah ini peperangan yang ada kaitan dengan peperangan akhir zaman? Adakah tanda-tanda hari kiamat telah begitu dekat dan jelas? Sebenarnya kita tak boleh nak mendakwa kononnya hari kiamat nak berlaku dalam masa yang terdekat ini, kerana hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui bila berlaku hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Yas'alunaka 'anis sa'ati, ramai orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, bila nak berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ilmuha 'inda rabbi. Allah Subhanahu wa taala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hakikatnya ilmu bila nak berlaku hari kiamat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jadi teman-teman dirahmati Allah, bila berlaku peperangan tersebut dan kita melihat maksudnya di segi pendirian Iran yang mempertahankan negara dia, dan kita tengok bagaimana Amerika Syarikat yang menggunakan segala kekuatan dia dalam peperangan ni. Kita akan boleh kita ingat kembali satu peperangan yang juga berlaku di antara Al-Furs wa Rum. Jadi kita boleh kembali balik ke sejarah. Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita juga dalam Al-Quran mengenai peperangan satu titik sejarah yang begitu besar, iaitu peperangan antara Parsi dan Rum. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Rum, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allah Subhanahu wa taala kata ghulibatir rum, tentera Rum telah dikalahi, telah kalah. Ghulibatir rum fi adna al-ard, satu kekalahan yang tercatat dalam sejarah, di mana Empire Byzantine, Empire Rum telah dikalahkan oleh tentera Parsi sehingga mereka undur, maksudnya tentera Rum undur sampai fi adna al-ard, tempat yang paling rendah di bumi, iaitu yang terletak sekarang ni di kawasan Laut Mati di Jordan. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, setelah kekalahan mereka yang begitu besar, Allah Subhanahu wa taala kata mereka akan dapat kemenangan semula, mereka akan menang. Dan betul berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentera Rom dapat menang balik dengan Parsi. Jadi subhanallah, fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Al-bid'a yani daripada 5 sampai 9 tahun. Betul lah, dalam tempoh 8-9 tahun Rom dapat mengalahkan Parsi semula. Jadi peperangan antara mereka ni memang selalu berlaku, dua kuasa besar. Dan kita bila tengok Iran melawan Amerika Syarikat, dan Amerika Syarikat pun begitu menggunakan senjata besar-besaran untuk hancurkan Iran, sebenarnya dua kuasa besar ni nak cuba untuk timbul balik. Parsi memang mereka ada satu semangat untuk kembalikan apa kita panggil kembalikan kemenangan dan sejarah mereka yang terdahulu, di mana mereka menjajah banyak negara Arab satu ketika dahulu, sebelum Islam bangkit dan sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, sehingga Umar radhiyallahu anhu, Umar al-Faruq, mengganyang dan jatuhkan empire Parsi yang dianggap satu empire yang sangat besar.
Dan kemudian umat Islam alhamdulillah dapat kemenangan besar juga atas Empire Rom dalam peperangan Al-Yarmouk. Kalau kita tengok peperangan Yarmouk yang diketuai oleh sahabat Rasulullah di zaman pemerintahan Al-Khalifah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, tentera Islam yang diketuai oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an, dan ada ketika itu Az-Zubair dan Khalid bin Walid dan Syarhabil bin Hasna wa Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Mereka mengalahkan tentera Rom. Jadi Islam subhanallah satu ketika dapat kemenangan, dan Islam dapat boleh katakan menghilangkan kuasa dua empire yang besar ketika itu. Baik. Saya tak nak panjangkan kat sini, cuma saya teringat satu hadis, teman-teman dirahmati Allah. Hadis yang sangat indah. Rawahul Imam Muslim wal Imam Ahmad fi Musnad. Imam Ahmad riwayat dalam Musnad dia, dan Imam Muslim rahimahullah juga riwayatkan hadis daripada Usair ibn Jubair. Dia kata, hajat rihun hamra'u fil Kufah. Berlaku satu angin, boleh katakan satu butir peliung warna merah, berlaku di Al-Kufah. فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة. Datang seorang ke Al-Kufah dan dia tak ada bunyi duk suara dia, hanya dia boleh kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, hari kiamat dah berlaku. Dia panggil sahabat Rasulullah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata hari kiamat dah berlaku. Wa kana muttaki'an fajalas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam keadaan begitu, bila dia dengar orang tu bercakap gitu, dia duduk. Wa kana muttaki'an, dia macam menyenggeng gitu. Dia bangun duduk. Faqala Abdullah bin Mas'ud, la taqumu as-sa'a hatta la yufraha bi ghanimatin wa la yuqsama mirath. Abdullah bin Mas'ud, teman-teman dirahmati Allah, bagi kita satu tanda besar. Dia kata hari kiamat tak akan berlaku hatta la yufraha bi ghanimah, sehingga datang satu keadaan di mana berlakunya perang, tapi orang yang berperang, dua-dua pihak ni tak sempat nak gembira meraihkan ghanimah, tak sempat nak meraihkan kebahagiaan bila dapat rampasan perang. Wala yuqsama mirath. Manusia di akhir zaman tak sempat nak bahagikan harta pusaka. Allahu akbar. Maksudnya keadaan sangat menakutkan. Thumma naha biyadihi ila Syam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tunjuk dengan tangan dia gini, qala naha ila Syam. Dia tunjuk Syam. Qala aduun yajma'una li ahli al-Islam wa yajma'u lahum ahli al-Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menunjukkan satu tanda yang besar, akan berlaku satu peperangan yang kita panggil Al-Malham Al-Kubra, peperangan akhir zaman, peperangan yang paling besar. Qal aduun yajma'una li ahli al-Islam. Satu musuh akan kumpulkan, yajma'una li ahli al-Islam, satu musuh yang akan kumpulkan kekuatan mereka untuk menghadapi orang Islam. Wa yajma'u lahum ahli al-Islam, orang Islam pun akan kumpulkan kekuatan untuk menghadapi musuh ini. Tapi dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tidak menyatakan identiti musuh yang akan dihadapi oleh orang Islam. ثم يعني فقال ايوه minta maaf. Lepas tu dia kata فقال ذلك الرجل, orang tu yang datang ke Al-Kufah cari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, قال الروم تعني, adakah maksud engkau musuh yang kumpulkan kekuatan untuk hadapi orang Islam adalah mereka Ar-Rum? Qala na'am. Na'am. Abdullah bin Mas'ud, minta maaf, saya teringat dalam hadis sahih Muslim, qala Ar-Rum ta'ni, adakah maksud engkau tentera Rum? Qala na'am. قال وعند ذاك وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة, dan bila berlaku peperangan tersebut تكون ردة يعني هناك انعطاف شديد, تغير, akan berlaku banyak perubahan. Ada ulama hadis mentafsirkan hadis ini, ada orang yang subhanallah murtad daripada Islam, ada berlaku tekanan, ada orang yang yani mengelakkan daripada peperangan tersebut, ada manusia berubah akidah dia, subhanallah. Jadi qala wa takunu 'inda dhakum al-qital raddatun shadida fayashtaritu al-muslimuna shurtatan lil-maut la tarji'u illa ghaliba. Wallahi ikhwani, teman-teman, hadis ini sangat indah kalau kita boleh baca dalam Sahih Muslim. InsyaAllah teman-teman boleh buka Sahih Muslim ataupun Musnad Imam Ahmad rahimahullah,
boleh cek balik hadis ini. Wa takunu qal wa yashtaritu al-muslimuna syurtatan lil maut la tarji'u illa ghaliba. Umat Islam ketika itu mereka akan yashtaritun, yani orang Islam mereka akan cari syurtatul maut. Mereka akan cari macam kumpulan pejuang yang kuat, macam komando. Mereka akan pilih orang yang kuat, yang berani. Mereka akan kemukakan ke depan. Yashtaritun, yani panggil syurtatul maut, yani al-bay'atu 'ala al-maut. Siapa nak berani nak ke depan untuk menghadapi musuh Allah ni, qala la tarji'u illa ghalibah. Mereka ni bila buat syarat pergi perang, tidak ada jaminan untuk kembali dalam keadaan hidup. Maksudnya mungkin mati kat sana, mati syahid kat sana. قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. Jadi sebenarnya hadis ni panjang, tapi saya buat bahagian pertama. InsyaAllah hari ni kita cukupkan sebab masa dah 10 minit lebih. Jadi kita buat InsyaAllah hari ni bahagian pertama. Adakah perang akhir zaman telah tiba? Ini bahagian pertama. InsyaAllah kalau rasa InsyaAllah seronok dan dapat manfaat daripada hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim, komen insyaAllah dan bagi tahu saya supaya saya buat insyaAllah bahagian kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan akidah kita. Teman-teman rahmati Allah, paling penting kita pegang Al-Quran was Sunnah. Wa ma alaihi sahabatu radhiyallahu anhum wa ardahum. Sentiasa kita mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sentiasa insyaAllah bersama Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum, insyaAllah itulah jalan yang benar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi